dalam kegairahan rakyat dan juga pimpinan politik dan juga pimpinan NGO bercakap tentang keputusan mahkamah baru-baru ini yang terkait dengan mantan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak. Kita jangan lupa di sana ada kes besar juga iaitu tentang Menteri Wilayah. 60 tahun lebih tak pernah Menteri Wilayah ini diserahkan kepada bangsa DAP. Tetapi zaman pemerintahan Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, maka berlaku apa yang kita tak pernah terbayang, iaitu melantik Menteri Wilayah daripada pemimpin DAP. Kita tengok Menteri Wilayah ni, kalau kita lihat apa bidang kuasa dia, besar. Ibu negara Malaysia ini adalah Kuala Lumpur. Kuala Lumpur adalah ibu negara Malaysia di bawah pentadbiran pemimpin DAP, Menteri Wilayah. Jantung pentadbiran negara terletak di Putrajaya, juga di bawah kuasa Menteri Wilayah, pemimpin DAP. Sebab itu saya mengatakan jawatan Menteri Wilayah ini besar. Kerana apa? Kerana dia memegang ibu negara dan dia memegang jantung pentadbiran negara. Cukup besar. Sebab itu saya tak setuju, cukup tidak bersetuju dengan pandangan Datuk Seri Zahid Hamidi mengatakan bahawasanya tidak perlu risaulah apabila Perdana Menteri melantik Menteri Wilayah ini adalah pemimpin DAP. Tak perlu risau kerana apa? Kata beliau, Menteri Wilayah ini duduk di bawah pengawasan Perdana Menteri. Saya nak berterus terang, saya Presiden berjasa hendak berterus terang. Oleh kerana Menteri Wilayah itu yang menterinya pemimpin DAP dan duduk di bawah kawalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, itulah yang merisaukan saya. Itulah yang sangat merisaukan saya. Kerana apa? Kerana ianya duduk di bawah Perdana Menteri dan Perdana Menterinya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sangat merisaukan saya. DAP dominan dalam kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar, menyebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim lemah untuk membawa agenda kepentingan mana-mana menteri-menteri yang sangat strategi kepada negara. Antaranya Menteri Wilayah adalah merupakan menteri yang sangat strategi kepada negara kita. Kenapa? Kuala Lumpur ibu negara, Putrajaya adalah jantung pentadbiran negara. Dan Perdana Menteri kita lemah mempertahankannya. Kenapa? Di belakang dia ada 40 kerusi DAP. Bagi sebuah ketumbukan perang, yang paling dijaga ialah bendera. Jatuhnya bendera, runtuhnya bendera, kalahlah tentera. Bagi sebuah negara, yang paling penting ialah ibu negara Kuala Lumpur dan juga jantung pentadbiran negara. Sekarang apa berlaku? Maka pandangan Berjasa ingin memberikan pandangan. Pada PRU 16 akan datang, saya minta dua perkara saja. Orang Melayu mesti bersatu dan keluar beramai-ramai semaksimum mungkin untuk merebut kuasa. Jangan main-main lagi. Orang Melayu mesti keluar mengundi. 100% keluar mengundi. Hari ini orang Melayu keluar mengundi 52%. Sedangkan Cina mengundi DAP 98%. Dan yang keduanya, orang Melayu, parti-parti Melayu ini hendak duduk dalam payung besar, susun strategi supaya berlaku PRU 16 satu lawan satu. Apabila satu lawan satu, kemudian orang Melayu keluar mengundi beramai-ramai, saya yakin dan percaya akan terbinalah satu kerajaan yang dominasinya adalah orang Islam, orang Melayu. Mana mungkin negara kita, negara Islam, kita menyerahkan pentadbiran negara Islam ini kepada orang yang tidak beriman, terutamanya kepada parti DAP yang mana agendanya adalah Malaysia. Sangat-sangat tidak selari dengan perlembagaan negara. Ini pandangan Berjasa.